kotas kita nak pergi naik kapal. 1 jam 30 minit Hai korang, jom ikut Mama lari dari rutin harian. Kali ni Mama ke Splash Mania dekat Gamuda Cove. Siapa kata Mama tak boleh jadi wild sikit? Ini misi Mama nak buru medal eksklusif One Piece. Kalau korang rasa senang, salah. Diorang suruh peti rahsia dekat tempat yang kita tak pernah nak sangka langsung. Total misi ni ada 10 spot. Setiap kali dapat satu rasa macam menang pingat Olimpik tau. Siap ada adventure lain pun duk ulang alik cari peti macam cari jodoh hilang. Ada yang kena berlari, ada yang kena berjalan, ada yang kena masuk longkang, ada juga yang kena masuk semak Nak tahu korang power ke tak? Korang boleh terus tengok markah dalam apps dia. Korang kena bersaing dengan pengembara yang lain untuk merebut tempat yang paling tinggi. Kumpul mata, lengkapkan cabaran dan pamerkan pencapaian korang. Confirm kan korang boleh jadi bakal raja segala lanun. Dan bila Mama berjaya lengkapkan semua spot, rasa dia macam menang MasterChef sambil naik roller coaster. Bayangkan lepas panjat berlari, tersesat, terjerit sorang-sorang cari peti. So inilah bukti dia Mama Survivor Splash Mania. Kalau korang rasa cukup fit dan cukup gila nak kejar misi ni, Splash Mania tengah cabar korang sekarang.